Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 5, konsep JIRIM. Kita akan fokus kepada dua topik utama iaitu 5.1 JIRIM dalam alam, 5.2 3 keadaan JIRIM. Baiklah Adila, boleh kamu terangkan kepada kawan-kawan kamu di hadapan kelas berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini 5.1 JIRIM dalam alam. Boleh, cikgu. Baiklah kawan-kawan semua. 5.1 JIRIM dalam alam. Konsep JIRIM. JIRIM mempunyai jisim dan memenuhi ruang, iaitu isi padu. Contoh-contoh JIRIM termasuklah manusia, haiwan, buku, batu, meja dan udara. Manakala contoh bukan JIRIM adalah cahaya, guru, kilat, elektrik dan haba. Baiklah sekarang Syed, boleh kamu terangkan kepada kawan-kawan kamu sifat fizik ketiga-tiga keadaan JIRIM. Boleh, cikgu. Sifat fizik JIRIM pertama dapat kita lihat air mendidih pada 100°C adalah contoh proses cecair kepada gas, iaitu proses pendidihan. Kedua, sifat fizik JIRIM contoh bagi ais krim akan menjadi cair apabila terdedah pada suhu tertentu adalah proses pepejal kepada cecair, iaitu proses peleburan. Bagi sifat kimia, JIRIM ke atas kertas yang terbakar akan dikenakan haba adalah proses perubahan kimia yang membentuk kepada perubahan kepada suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Contohnya kertas yang semula putih jadi hitam setelah ia dibakar. Baiklah Aidil, apakah itu perubahan keadaan JIRIM? Dan ceritakan kepada kawan-kawan kamu di dalam kelas ini. Boleh, cikgu. Topik 5.2 perubahan keadaan JIRIM. Keadaan JIRIM ada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. Pertama, pepejal apabila diproseskan terhadap gas akan berubah menjadi pemejal wapan. Manakala pepejal bertemu cecair akan berubah menjadi peleburan. Kedua, cecair apabila diproses ke pepejal akan menjadi pembekuan. Manakala cecair bertemu gas akan berubah kepada proses pendidihan. Baiklah, yang ketiga, gas apabila diproses ke pepejal akan menjadi pemejal wapan. Manakala gas bertemu cecair akan berubah menjadi proses kondensasi. Tahniah murid-murid, kamu sudah fahamkan dua topik kita berkenaan dengan konsep JIRIM pada hari ini? Faham, cikgu. Seronok dapat tahu ilmu yang baru pada hari ini, iaitu bab JIRIM. Betul, cikgu. Kami pun dapat mengetahui konsep JIRIM. JIRIM mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Tidak lupa juga kawan-kawan, JIRIM ada 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Baiklah murid-murid, kelas pada hari ini sudah tamat. Kamu boleh balik sekarang. Terima kasih.